Nampak macam Benelli Panaria kan? Tapi bukan guys, ini bukan 125cc. Ini 250cc. Inilah yang ramai sangat orang tunggu, Bridgestone Mocha 250. Dengan enjin berkapasiti 244cc guys, mampu menghasilkan output sekitar 24.5 horsepower dengan 24 Nm of torque. Memang dah cukup padu dah tu guys kalau untuk daily. Jom kita raba-raba bahagian depan dulu guys. Korang tengok tak? Lampu dia pakai full LED. Dia ada stripe Bridgestone dekat situ. Memang cantik gila. And then logo dia dekat tengah buat motor ni nampak look dia memang sangat Europe kombinasi warna pun cantik, warna putih, hitam dan orange. And then dia ada beberapa stiker lah dekat situ, korang boleh tengok. Emblem dia pun cantik Mocha 250 ni, dia nampak macam seal. Lepas tu bahagian magak depan ni kalau korang tengok dia ada stiker sikit. So nampak lah dia punya design tu corak-corak sikit. Okay, bahagian sisi pula korang tengok look dia memang sangat clean dan estetik Dekat sini dia ada macam wing sikit, dia ada bagi dua belah dekat sini. And then ada stiker 88 dekat sini dengan kombinasi stiker dia orange, hitam dan putih buat motor ni nampak sangat wow. Dia provide lagi full tab yang sangat panjang, besar lebar, selesa sangat-sangat. Paling cantik bahagian belakang dia guys. Nampak sama macam Lambretta tau, dia buat ala-ala macam tu. Signal dekat bahagian kanan dengan kiri. Lampu belakang dia elok cantik je dekat tengah. Memang cantik gila guys, smart. Motor nampak retro tapi safety dia tak ketinggalan. Depan dan belakang pakai dual channel ABS siap dengan traction control. Complete, memang selamat. Yang best dia, meter dia memang cantik gila guys. Korang tengok kedudukan dia vertical ke atas. CFD full color lengkap dengan semua info tau guys. Korang tengok juga button bahagian kanan dan kiri ni memang nampak modern gila, futuristic habis macam steering kereta dah korang tengok. Tengok bahagian dada motor ni, tengok dia bahagian kunci manual boleh pakai keyless juga. Dia provide sekali dengan hook. And then tak lupa juga ada kompartmen bahagian kiri ni siap datang dengan port charging Type A dan Type C. Siap ada lampu lagi tau. Dia nampak elegan sebab korang tengok dari atas sampai lah bawah ke tengah ni semua glossy korang tengok dia punya seat ni memang nampak sangat premium. Ada emblem Bridgestone dekat sini. Dua part ni dia lain-lain material Yang ni dia macam sweet, yang ni dia macam kasar-kasar sikit. Kompartmen bawah seat tak besar sangat, muat satu helmet je dengan barang lain lah yang kecil-kecil. Untuk tank capacity pula 11.5 liter, memang cukup untuk kegunaan harian. Dengan harga 13,000 lebih saja. Package dia bagi ni memang sangat menarik. Semua complete. Design ada, enjin besar, memang best tau guys. Yang berminat jangan lupa tekan button April Now dekat bawah. Kita ada buat penghantaran seluruh Semenanjung Malaysia guys. Ciao.